sebut Iran, sebut Syiah, bukan Syiah. Mana nak letak? Kita kata sekarang 1447. Isu Syiah timbul selepas 300 tahun kemudian. Maknanya ada 1100 tahun. 1100 tahun dengan kitab-kitab mereka, cukup kita sebut kitab karangan Ayatullah Khomeini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik ini cuba sedaya upaya menafsirkan hadis laki-laki Parsi yang mencapai iman atau ilmu di bintang Suraya bukanlah ilmuwan dari kalangan Syiah, akan tetapi dari kalangan Ahlus Sunnah. Beliau cuba menyempitkan maksud Nabi itu terbatas pada ulama Ahlus Sunnah semata-mata. Dan kalau saya tak salah dengar, pakcik ini sebut Syiah baru muncul 300 tahun. Beberapa kali saya putar video beliau dari awal sampai habis, begitulah yang saya faham. Barangkali penonton yang mendengar ceramah beliau pun memahami apa yang saya faham. Kalau kita masukkan transkrip ceramah beliau dalam ChatGPT, maka ChatGPT pun akan faham demikian. Maka sebenarnya pakcik ini keliru, sebab Syiah sudah lama wujud. Syiah ada dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan Syiah ada dalam tafsir ayat Al-Quran. Wujud sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim, Nishaburi dan lain-lain tokoh yang pakcik sebutkan tadi. Dalam kitab tafsir Tabari jilid yang ke-24, muka surat 556, berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Faqala Nabi, anta yang Ali wa syi'atuka. Nabi bersabda, engkau wahai Ali dan syiahmu atau pengikutmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, iaitu kitab tafsir mu'tabar di kalangan Ahlus Sunnah. Antara orang yang mengiktiraf kemuktabaran kitab tafsir Tabari ialah Ibnu Taimiyah sendiri. Perhatikan baik-baik, terutama sekali mereka yang ikut ajaran Ibnu Taimiyah. Kitab Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa jilid yang ke-13, muka surat 385, ada satu persoalan, wa ayyut tafasir aqrabu ilal kitabi was sunnati, kitab tafsir yang manakah paling hampir dengan Al-Quran dan Sunnah? Jawapannya, wa ammat tafasir allati fi aidin nas fa asahhuha tafsiru Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Bagi kitab tafsir yang ada di tangan orang ramai, yang paling sahih ialah tafsir Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Justru itu tuan-tuan sekalian, hadis Ali dan Syiahnya wujud dalam sumber muktabar Ahlus Sunnah, bukan rekaan, tapi kewujudan Syiah sebagai kelompok pengikut Ali sejak zaman Rasulullah lagi adalah fakta yang tak boleh dinafikan, melainkan mereka terpaksa menolak kitab tafsir yang diakui paling sahih. Baik, mari kita buka kitab tafsir Ruhul Ma'ani, sebuah kitab tafsir yang terkenal, karya Mufti Baghdad Shihabuddin Al-Alusi. Jilid yang ke-15, muka surat ke-432. Ibnu Mardawih, seorang ulama besar dan pakar hadis terkemuka yang berasal dari Isfahan, mengeluarkan hadis tentang Ali karramallahu wajhah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah kepada aku, iaitu Ali bin Abi Talib, alam tasma' qaulallahi ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah hum anta wa syi'atuka. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Maksud ayat itu ialah engkau, wahai Ali, dan syiahmu, iaitu pengikut-pengikutmu. Wa maw'idi wa maw'idukumul haud iza jasatil umamu lil hisab yud'auna ghurran muhajjalin. Tempat pertemuanku dan tempat pertemuanmu, wahai Ali, ialah telaga Al-Haud. Ketika semua umat berlutut untuk dihisab, iaitu dihitung amalan mereka, maka mereka, iaitu engkau dan syiahmu, akan dipanggil dalam keadaan bercahaya muka dan anggota badan akibat kesan wudu. Inilah fadilat Syiah Ali di hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, Syiah Ali bukan sahaja diiktiraf kewujudannya sejak zaman Nabi, bahkan mereka dijanjikan kemuliaan yang tidak diberikan pada umat yang lain. Mereka dipanggil dengan penuh penghormatan di padang mahsyar bersama-sama dengan Nabi di telaga Kautsar. Tubuh badan mereka bersinar bercahaya kerana kesucian amalan dan kesetiaan mereka. Ini bukanlah rekaan atau propaganda, tapi janji Nabi yang tercatat dalam kitab tafsir Mu'tabar Ahlus Sunnah sendiri. Kemudian Shihabuddin Al-Alusi menulis, warawa nahwahu al-imamiyatu an Yazid bin Syarahil al-Ansari katibil amir karramallahu wajhah
dan Imamiyah, iaitu dari kalangan ulama Syiah. Meriwayatkan seperti itu daripada Yazid bin Syarahil Al-Ansari, iaitu jurutulis kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Jangan terkejut pula, kitab tafsir Ruhul Ma'ani ini memuatkan pandangan dari mazhab Syiah Imamiyah. Tapi sebahagian dari orang kita sebut je perkataan Syiah, terus terkejut, melompat, bagaikan terkena air panas. Kepala berasap, mata merah, hati panas, bagaikan kehabisan stok minyak wangi. Bagi mereka, Syiah tak ada langsung, tak ada sama sekali dalam agama. Padahal dalam kitab tafsir ulama besar Ahlus Sunnah, ada yang menyebut Syiah Imamiyah dengan begitu mesra sebagai perbandingan. Pelik atau biasa? Yang pelik itu sebenarnya kerana berada di bawah pengaruh kesan propaganda ustaz-ustaz kita sekarang. Mereka ni tak sama macam ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Alusi. Beliau memasukkan pandangan Syiah dalam kitab-kitabnya tanpa rasa takut, tanpa prejudis, tanpa perlu mengeluarkan fatwa sesat setiap kali nama Syiah disebut, tanpa rasa takut diserbu penguat kuasa agama tempatan. Sekarang sebut je Syiah, terus kena label kafir, zindik, ajaran sesat, kononnya baru muncul setelah 300 tahun. Syiah sebenarnya bukan asing dalam peradaban tamadun Islam. Itu sikap keterlaluan yang menolak Syiah secara total. Dan itulah juga yang sebenarnya asing dari tradisi keilmuan Ahlus Sunnah yang tulen. Baik, dalam tafsir surah Al-Bayyinah tadi, Rasulullah bersabda kepada Ali, hum anta wa syi'atuka, mereka itu engkau dan syiahmu atau pengikut-pengikutmu. Ini membuktikan bahawa perkataan Syiah telah digunakan pada zaman Nabi, bukan ciptaan abad ketiga Hijrah. Nabi sendiri mengiktiraf wujudnya sekumpulan sahabat yang dikenal sebagai pengikut khusus Ali. Jika Syiah muncul selepas 300 tahun, maka bagaimana mungkin Nabi menggunakan istilah itu? Adakah Nabi meramalkan sesuatu yang tak wujud pada zamannya lalu disandarkan secara palsu? Ini mustahil bagi seorang Nabi yang wajib kita sifatkan sebagai jujur. Justru itu, tuan-tuan sekalian, sesiapa yang menganggap Syiah baru wujud 3 kurun adalah kesilapan logik. Dakwaan bahawa Syiah baru muncul setelah abad ketiga Hijrah adalah kecelaruan sejarah. Kerana peristiwa Saqifah, Jamal, Siffin dan Karbala tahun 61 Hijrah melibatkan golongan yang mengaku sebagai Syiah Ali. Kitab-kitab seperti kitab Sulaim bin Khais abad ke-1 Hijrah dan tulisan-tulisan awal Imamiyah menunjukkan doktrin Syiah telah tersusun pada abad pertama Hijrah. Dalam kitab Khitatis Syam karya Muhammad Qurt Ali, beliau seorang sarjana Muslim dan sejarawan yang terkemuka abad yang ke-20. Anda boleh dapatkan naskah digital kitab ini dalam software Al-Maktabah Al-Syamilah. Jilid ke-6 surat 251, pengarang menulis, Urifa jama'atun min kibari sahabati bimuwalati aliyin fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu Salman al-Farisi al-qaili. Telah diketahui bahawa sekumpulan para sahabat yang besar, kibarus sahabah, termasuk dalam kalangan yang setia kepada Ali pada zaman Rasulullah, seperti Salman al-Farisi yang berkata, bay'ana Rasulullahi 'alan nushi lil muslimin wal itmami bi Ali bin Abi Talib wal muwalati lahu. Kami telah berbai'ah kepada Rasulullah secara nasihat kepada orang Islam, iaitu dengan mengikuti Imam Ali bin Abi Talib dan setia kepada beliau. Wa mithlu Abi Sa'id al-Khudri allazi yaqul umira an-nasu bi khamsin fa'alimu bi arba'in wa taraku wahidah wa lamma su'ila 'anil arba' qala as-salatu waz-zakatu was-sawmu syahri ramadhana wal hajj qila famal wahidatu allati tarakuha qala wilayatu Ali bin Abi Talib qila lahu wa innama hiya mafruḍatun ma'ahunna qala hiya mafruḍatun ma'ahunna. Abu Sa'id Al-Khudri berkata manusia diperintahkan dengan 5 perkara, tetapi mereka hanya mengamalkan 4 dan meninggalkan yang 1. Apabila ditanya tentang 4 perkara itu, beliau menjawab solat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Ditanya lagi, apakah satu lagi yang mereka tinggalkan? Jawab beliau, wilayah, iaitu kepatuhan dan kesetiaan kepada Ali bin Abi Talib. Ditanya lagi, apakah ia difardukan bersama dengan 4 perkara itu? Jawabnya, ia difardukan bersama-sama dengannya. Jadi sama seperti umat Islam zaman sekarang ini, mereka meninggalkan kepimpinan atau wilayah Ali bin Abi Talib. Sedangkan wilayah Ali bin Abi Talib ini amat luas perbahasannya, tak sempat saya bahaskan di sini. Umat Islam kini, Islam mereka terbatas pada sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalat, nikah, kahwin semata-mata. Tidak seperti Salman al-Farisi yang Rasulullah anggap beliau sebahagian daripada pengikut setia Ahlul Bait, mengikuti seluruh perintah Rasulullah, menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia. Baik, kita sambung pembacaan kitab ini. Wa mithlu Abi Dzar al-Ghafari wa Ammar bin Yasir
wa Huzaifah bin al-Yaman wa zish syahadatain Khuzaimah bin Thabit wa Abi Ayyub al-Ansari wa Khalid bin Sa'id bin al-As wa Qais bin Sa'd bin Ubadah wa kathirin amthalihim wa man arada falyuraji' kitab ad-darajatir rafi'ah li Ibn Ma'sum. Dan juga seperti Abu Zar al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Huzaifah bin al-Yaman, Zuz Syahadatain Khuzaimah bin Thabit, Abu Ayyub al-Ansari, Khalid bin Sa'id bin al-Ash, Qais bin Sa'd bin Ubadah, dan ramai lagi seperti mereka. Sesiapa yang ingin mengetahui nama-nama mereka, hendaklah merujuk kepada Ad-Darajat Ar-Rafi'ah karya Ibn Ma'sum. Jadi kesimpulannya, Syiah Ali bukan rekaan 300 tahun, tapi fakta sejak zaman Nabi. Sehingga terdapat hadis fadilat Syiah Ali di hari kiamat, berasaskan rujukan muktabar dalam tradisi Ahlus Sunnah. Mereka itu dipanggil bersama Nabi di Telaga Haud nanti, diberi penghormatan ketika umat lain berlutut ketakutan menunggu hisab, bersinar cahaya tubuh badan mereka ghurran muhajjalin sebagai tanda kesucian amalan dan kesetiaan kepada Ali. Sedangkan dakwaan Syiah muncul 300 tahun kemudian merupakan dakwaan keliru kerana peristiwa Saqifah, Jamal, Siffin, Karbala melibatkan golongan yang mengaku sebagai Syiah Ali dan sahabat-sahabat besar juga digelar sebagai Syiah Ali pada zaman Nabi. Tuan-tuan sekalian, sikap menolak Syiah secara total adalah asing dari tradisi keilmuan Ahlus Sunnah yang tulen, yang mengiktiraf Syiah sebagai salah satu mazhab, dan pandangan Syiah Imamiyah dimuatkan dalam karya agung mereka tanpa perlu takut, tanpa prejudis, tanpa perlu melabel sesat pada setiap kali nama Syiah disebut. InsyaAllah saya akan bahaskan lagi isu ini dalam episod akan datang. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.